Kau memikirkan makcik kau balik kampung kan. Apalah pakai Myvi dia ni kan. Kau sibuk memikir orang. Cuma kau letak Allah Ta'ala dulu kat depan. Betul. Daripada setiap pemikiran tu kau letak Allah Ta'ala. Syukur Allah Ta'ala bagi Syukur. So kau dah tak nampak dah makcik-makcik kau yang akan kutuk kau pakai Myvi bila balik kampung nanti. Betul. Hai, Assalamualaikum guys. So bersama kita lagi RM Podcast yang ditaja oleh Raise My Goal. So sama saya lagi Zui, sebelah saya ni Hakim. dan juga Zul. macam biasa podcast Khamis kita hari ini. So topik kita pada hari ini adalah tentang kesyukuran. Syukur. Okey. Saya ada beberapa soalan lah. Syukur, pasrah dengan redha. Banyak tak beza antara tiga tu? So kita boleh mulakan dengan Abang Zul dulu. Abang Zul? Syukur, pasrah, redha. Aku faham dari sudut aku Daripada apa yang abang faham lah? Pertama sekali syukur lah. Syukur. Aku ni bukan ikut buku, ni ikut aku tau. Ikut sedap aku. So pada aku syukur tu, engkau bersyukur pada Allah Ta'ala. Engkau menghargai segala nikmat ataupun ujian daripada Allah Ta'ala. Tu bersyukur lah. Lepas tu, kalau redha ni engkau macam, bagi aku, engkau macam, untuk definition aku kau macam redha, kau macam dah tersandar macam tu, nak buat apa buat lah. Faham tak? Tu Pasrah? Kalau pasrah ni pula bagi aku, dia macam in good way dia kita berserah pada Allah Ta'ala. In bad way dia kita macam dah berputus asa. Aku dah pasrah. Tapi bagi aku antara tiga ni dah highest level is syukur. Ni pendapat aku daripada apa yang otak aku boleh fikir sekarang. Okey. Okey. Dapat jawapan? Ke nak kena aku olah lagi? Boleh kalau abang nak olah lagi apa yang So faham. kalau aku nak olah lagi benda ni, kalau pasrah tu macam kau dah lose hope lah. Lose hope. Ini tiga bagi aku lah. Ini untuk sudut aku lah. Aku tak tukar mana-mana buku ke. Daripada pendapat Based on life experience lah. Based on ayat tu lah. Ayat tu kan, dia cakap syukur. Kalau bersyukur, bagi aku, kalau bersyukur dekat Allah Ta'ala, pada yang maha memberi maha berkuasa. Kalau redha, engkau macam dah tersandar. Macam tadi aku cakap, macam kau dah tersandar, kau dah redha lah apa yang jadi. Kan? Kau dah bergantung harap pada Allah Ta'ala dah. Tapi kau redha lah apa yang nak jadi lepas tu. Kalau pasrah ni, bagi aku masa pasrah ni kau dah menyerah terus lah, macam dah mengaku kalah. In bad way dia lah. In good way dia, kau dah dah serahkan segala-galanya pada Allah Ta'ala, baru kau pasrah. Itu in good way. Tapi in bad way dia macam kau dah putus asa lah. Ikut macam mana orang guna ayat tu orang interpret benda tu macam mana kan. Okay, bagus. Soalan kau starting dah susah. Starting dah susah Mat. Oh ya. Tapi bagus lah. Dia terus menggerakkan otak kita orang lah. Jam kalau tak nak fikir jawapan ni. Okey, pandangan abang Hakim pula macam mana? Macam bezakan benda tu? Syukur, pasrah, redha. Kadang-kadang kalau kita rasa macam aku bersyukur, tapi hati kita sebenarnya pasrah benda tu. Macam asal aku tak macam ni. Tapi macam mana kita nak tindakan kita sebenarnya redha. Tindakan kita redha. Jadi tu 3 in 1 sekali tu kita pasrah. Lepas tu sebenarnya tindakan kita redha. Tapi dah macam aku, maybe aku punya POV dari segi istilah definition itu mungkin slightly lain sikit kot. Slightly lain sikit kot. Macam kalau syukur tu aku rasa sama macam Zul lah. Maksudnya kita syukur pada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah dia bagi kan. Cuma nanti cara bersyukur tu lain lah. Tapi bersyukur tu macam kita berterima kasih lah. Atas apa benda yang atas macam Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala tu yang paling utama lah. Tapi mungkin kepada mak ayah kita ke apa, kita berterima kasih atas apa yang dia telah lakukan pada kita. Contoh lah kan. So bersyukur ni lebih kepada macam berterima kasih lah. So kalau macam redha ni pula, kita dah menerima suatu keadaan tu dengan hati yang terbuka. Kalau aku faham masuk redha macam tu lah. Maksudnya macam contoh lah, satu kes, kita terima satu ujian kan. Orang yang dah redha ni, kalau pada aku, orang yang bila dia timpa sesuatu tu, dia dah tak mengeluh, dia dah tak berfikir, dia macam dia terima lah. Dia tersandar macam dia tersandar. Nak buat apa buat lah. Dia macam terima sesuatu tu dengan berlapang dada lah. Tu kalau bagi faham aku, redha tu macam tu lah.
Dan kalau pasrah ni, kalau bagi aku pasrah ni dia ke arah lebih negatif lah. Maknanya pasrah ni dia macam Dia tak ada macam dah tak ada harapan macam tu lah. Macam tak ada sumber boleh, harapan lah. dia boleh kata macam dia Nak macam mengharap kat orang tak ada, kat orang tak ada, kat orang tak ada. Macam umpama Allah Ta'ala kan ada, macam tu lah. boleh jadi macam tu lah. Tapi itu bukan macam boleh kita panggil redha juga ke? Okay, kita macam dah tak apa terserahlah kan. Tak ke tu sama dengan redha? Macam Ke kita lain? nak bisa pasrah tu, macam pasrah memang dah tertutup kan, macam tak apa biarlah jadi-jadilah kan. Itu boleh dikatakan redha jugalah kalau gitu. Lain. Tak sama. Tak sama. Tak sama. Redha lain. Redha ni apabila, bagi aku lah, redha ni apabila engkau dah memahami sesuatu yang berlaku kat atas diri engkau. Kau dah tahu siapa yang memberi sesuatu tu. Oh. Siapa yang memberi berlaku sesuatu tu. Siapa yang membenarkan untuk berlaku sesuatu. Kau dah faham. So kau redha lah. Contoh. Mak kau suruh kau pergi kedai 10 km kedai dia. Kau sayang dengan mak kau ni. Kan? Mak kau suruh pergi kedai 10 km. Jalan kaki. Dengan kawan kau suruh kau beli suria 2 batang, kedai 6 km, kurang 4 km. Kau nak redha yang mana? Mesti kau ikut mak kau yang 10 km ni pasal apa? Pasal kau sayang mak kau, betul? Betul? Kalau kawan kau tak nak pergi beli, betul? Betul. So kau harungilah ujian perjalanan sepanjang 10 km tu. Yang nak pergi kedai tu atas perintah mak kau. Macam tu lah bagi aku redha. Sebab dia dah faham siapa yang bagi task, siapa yang bagi ujian. Pasal orang tu boleh redha. Kalau dia tak faham siapa yang bagi ujian, siapa yang bagi berlaku sesuatu tu, kalau dia tak faham benda tu, dia ingat yang terjadinya benda ni atas dasar makhluk A ni yang bagi dia ujian benda ni. Dia masih memandang makhluk lagi. Lepas tu dia kata dia redha dengan ujian yang dia dapat. Itu bukan redha. Tu kau redha angan-angan kau. Apa beza redha dengan pasrah? Redha pasrah. Kadang kita rasa macam ya pasrah kan, tak apa biar apa jadi apa semua tu. Tapi itu tak tergolong ke dalam redha juga? Sebab dia macam perbuatan dia macam sama. Okay. Macam aku cakap tadi lah, redha ni aku suka ambil konteks macam ada seorang kawan aku lah. Kawan aku ni dia accident. Dan daripada accident tu tangan dia lumpuh sebelah kanan dia lumpuh. Okay, sampai sekarang tak boleh pakai tangan tu. Tangan tu ada tapi dia tak boleh function lah. Ini orang yang terdekat dengan aku lah, yang rapat dengan aku kan. So mula-mula bila dia kena senario macam tu, dia tak boleh terima dia punya situasi tu macam tu. So bila dia tak boleh terima situasi tu, benda tu macam membelenggu, dan benda tu basically macam mengganggu fikiran dia sampai dia macam boleh kata sampai depression lah at one point kan. Sebab dia dah cuba macam-macam, dah pergi operation, dah pergi cara perawatan Islam ke apalah. Sekarang kau cakap lah apa juga keadaan dia cuba tu dah ikhtiar tu, dia dah ikhtiar dah. Tapi tak berjaya juga. So mula-mula tu dia macam struggle lah untuk nak terima keadaan dia. Tapi lepas dah lama kelamaan, dia dah teruskan kehidupan dia, dia dah boleh menerima keadaan dia macam tu. Faham tak? Itu maksud aku redha tu. Maksudnya benda tu memang dia mungkin ada perasaan macam benda tu sedih ke atau apa, tapi dia dah boleh terima dengan keadaan dia macam tu dah. Itu maksud redha tu. Maksudnya bila sesuatu macam, kalau ni dari sudut senario macam ni lah, mana kata bila dia diterima musibah sampai tahap musibah tu dah tak memberi kesan dah kat dia. Faham tak? Musibah benda macam dia dah immune dah dengan benda tu. Kan? So macam benda tu dah tak mengganggu fikiran dia, dia boleh teruskan kehidupan dia, dia boleh jalan kehidupan dia macam biasa. Bagi aku tu redha. So kalau kata contoh lah, kita ditimpa satu situasi yang mana satu ujian lah contoh kan, dan benda tu masih lagi membelenggu fikiran kita kan, macam kita belum redha. Tapi kalau kata sampai tak benda tu kita dah boleh lalu sehari-hari macam tak ada apa-apa dah kan. So maknanya kita dah terimalah keadaan kita dah macam tu. Tu maksud aku redha. Okay, tu redha lah. Kalau pasrah pula, macam aku macam bersefahaman macam Zul cakap lah. Pasrah ni dia macam ke arah macam dah berputus asa lah. Macam dia dah tak ada jalan lain lah.
Dia terpaksa terima keadaan dia macam tu. Dia suka tak suka, dia terpaksa terima. So dia pasrah lah nak macam mana. Dah mungkin pada saat dan ketika tu Dia terima keadaan tu tanpa dia rela lah. dia tak paksa rela lah. So kalau kau terima keadaan tu dengan kau rela kan, kau faham, tu redha kot. Kalau dah terima, redha lah. Tapi kalau tak terima, kau terpaksa. Dalam keadaan kau tak terpaksa tu kau redha. Tapi dalam keadaan kau terpaksa, tu pasrah kot. Kau macam suka tak suka, kau still kena hadap benda tu juga. Kau tak boleh lari. Tapi benda tu masih lagi membelenggu fikiran kau, mengganggu fikiran kau, mengganggu jiwa dan emosi kau. Maksudnya kalau bagi akulah, dan kalau bahasa mudahnya, bagi aku macam itulah pasrah. Maksudnya dia dah tak ada, dia tak nampak jalan keluar untuk dia. Okay, so kalau bagi aku, pasrah tu lebih kurang macam tu lah. Mana katanya, bila orang yang dia tak nampak jalan keluar, tapi dia terpaksa juga menghadapi sesuatu situasi tu, nak tak nak dia lalu dengan keadaan pasrah lah. Dia tak ada option macam dengan hati yang berat lah. Itu bagi aku pasrah. So redha ni sampai tahap kau dah immune, dah terbiasa dengan situasi tu, dan kau boleh lalui dengan macam biasa lah. Pasrah ni kira macam opposite lah. So that's why macam aku cakap, pasrah dengan redha ni dia berbeza lah. Dan kalau kita cakap dalam konteks agama ni kan, redha ni adalah satu sifat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. So kalau macam contoh lah, kalau kita belajar ni, hidup kita ni adalah untuk nak cari redha Allah Ta'ala. So sifat redha ni adalah satu sifat, bagi aku sifat yang sangat-sangat dituntut dan sangat mulia lah kan. So kalau nak dibandingkan dengan pasrah ni, so kalau kata kita boleh differentiate benda tu, mungkinlah benda tu boleh membantu kita untuk nak mengharungi hidup sehari-hari tu kan. Faham. Tapi dia berkait juga dengan kesyukuran yang kita bersyukur kan. Kalau bagi abang kan, macam mana kita nak cakap kita ni bersyukur? Macam mana kita bersyukur bagi abang macam mana? Abang mana tu ni? Dua abang. Abang Zulu. Abang Zulu. Macam bersyukur. Dia bersyukur besar luas kan. Kita bersyukur dari segi ni. So bagi abang bersyukur tu macam, untuk abang macam mana bersyukur tu? Bersyukur tu macam mana Macam mana kita nak bersyukur? Macam kadang-kadang kita nak bersyukur tapi kepala kita macam bersyukur di mulut saja ke? Bersyukur di mulut. Kena ikhlas lah. Macam kena ikhlas lah bersyukur. Ada keikhlasan tu. Kadang-kadang kita macam tak ikhlas bagi bersyukur. Cakap mulut je. Sebab apa aku cakap bersyukur, kena ikhlas dalam bersyukur ni. Aku dulu selalu bersyukur dengan Allah Ta'ala bila dapat nikmat ni. Bila dapat musibah, aku tak bersyukur. So mana ikhlas dekat situ? Faham tak? Sebab apa? Bila dapat nikmat dia baru bersyukur. Dapat musibah yang bagi kita sebenarnya musibah, tetapi bagi Allah Ta'ala kita tak tahu sebenarnya musibah itulah nikmat. Sebab musibah tu kadang-kadang itulah yang mengajar kita sesuatu, memberi kita ilmu. Sebenarnya musibah tu lebih baik daripada bersyukur, tapi kita tak tahu sebab kita bukan maha mengetahui. Yang maha mengetahui adalah Allah Ta'ala kan. So bagi aku, bersyukur ni kena ikhlas lah. Ikhlas dalam setiap apa pun kau kena mensyukuri kepada Allah Ta'ala. Even benda tu baik untuk engkau, yang kau rasa baik, sebenarnya kadang-kadang kau dapat duit yang banyak pun sebenarnya untuk engkau baik, tapi Allah je maha mengetahui sebenarnya tak baik pun sebenarnya untuk engkau duit banyak. Itu sebenarnya ujian juga, yang kau rasa sebenarnya tu benda tu nikmat kan. So ikhlas, dapat baik dapat buruk, segala-galanya kau kena ikhlas bersyukur dengan Allah Ta'ala. So memang kadang-kadang orang cakap hanya di mulut, tapi bagi aku kadang-kadang kita ucapkan syukur hanya di mulut, tapi tak di fikiran, tak di hati kan. Tapi bagi aku, bermula daripada mulut tu lah kita belajar bersyukur dengan nikmat apa yang Allah. Tapi kalau contoh macam tadi, bersyukur dengan ikhlas. Ikhlas tu macam mana Mak? Ikhlas tu bagi aku macam tu lah aku cakap tadi. Ikhlas tu engkau akan rasa senang untuk bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala, tetapi engkau tak akan rasa senang untuk bersyukur atas musibah yang Allah Ta'ala bagi pada engkau. Tetapi apabila engkau dah boleh bersyukur dengan atas musibah yang Allah bagi pada engkau, atas ujian yang Allah bagi pada engkau, bagi aku kau ikhlas lah.
untuk mendapat sesuatu daripada Allah Ta'ala, even benda tu baik atau benda tu buruk. Okey, itu kalau dari konteks ikhlas dalam bersyukur. Tapi kalau kita nak emphasize ikhlas saja. Nak menceritakan tentang ikhlas. Kalau macam dari sudut pandang kau lah, macam ikhlas tu kalau kau faham ikhlas tu macam mana? Bersyukur secara ikhlas tu okey, kita dah faham lah. Kalau ikhlas tu, kalau kau punya understanding of ikhlas tu, sebenar-benar ikhlas tu macam mana? Kalau contoh lah dalam situasi kau tadi kan, jawab bersyukur dan ikhlas. Maybe kita kena belajar ikhlas dulu baru kita boleh bersyukur. So kita nak bersyukur secara ikhlas, tapi kalau kita tak tahu ikhlas, macam mana kita nak bersyukur dengan ikhlas? So macam kalau ada konteks pemahaman kau tu, macam mana kalau kita nak cuba pada pandangan kau, POV kau kan, macam mana kita nak menceritakan tentang ikhlas tu? Nak menceritakan tentang ikhlas ni, aku bukannya belajar mana-mana buku ke tak. Ni aku bercakap on aku punya experience. Bagi aku, ikhlas dalam melakukan sesuatu tu, kita lakukan sesuatu tu bukan dengan kehendak kita. Faham tak? So maknanya contoh kita cerita bab kita nak melakukan solat lah, keikhlasan dalam solat. Keikhlasan dalam solat. So kita nak lakukan solat, aku nak lakukan solat. So bagi aku benda tu tak ikhlas sebab aku nak lakukan. Ni kalau kita borak lebih besar lagi tentang benda ni, sedangkan aku tu pun kita tak boleh pakai. Kederat yang Allah bagi untuk lakukan solat tu pun bukan kita punya, tu Allah punya. Setuju. So bila aku nak melakukan solat, bila kita ni nak melakukan solat, bagi aku dia kena datang dengan satu keikhlasan lah. Kita rasa ni macam ni, macam kita betul-betul serah diri tu. Kita betul-betul serah diri pada Allah Ta'ala. So kuat lah. Ni aku cerita experience lah. Ada satu hari tu solat isyak, aku cerita experience aku lah. Solat isyak, aku pun balik lambat tau. Badan kau satu badan, daripada hujung kaki sampai hujung kepala, badan kau letih dan badan kau sakit. Dan time tu aku balik rumah pukul 1 pagi. Lewat dah. Dah lewat dah. Aku tak teringat pun pasal solat isyak sepanjang yang aku keluar tau. Tetapi apabila balik rumah, tengah-tengah nak mandi bersihkan diri ni, pukul 1 pagi, pukul 1 lebih, tiba-tiba macam tersedar macam ada satu suara lah. Tapi tu dalam kepala otak, bukan satu suara yang daripada luar punya, tapi dalam kepala otak aku. Dia bagi tahu apa? Dia kata, kederat Allah dah bagi, nikmat Allah dah bagi, takkanlah kau menghadap Allah sikit pun kau tak nak. Bagi aku itu bukannya kehendak aku. Kalau kehendak aku dah planning, balik nanti aku nak melakukan solat. Faham tak? Kau dah planning. Itu kehendak kau. Itu rancangan kau. Kau dah planning, balik nanti bawa aku lakukan solat. Sebab sekarang pun aku balik luar ni, baju pun kotor apa semua kan. Memang takkan kita nak hadap kita punya king dalam keadaan yang tak bersih. Yang tak bersih. Nak jumpa Prime Minister pun tak payahlah nak jumpa Tok Siak pun kita wangi-wangi. Ini nak jumpa Allah Ta'ala ni, kita punya creator kan, Rob kita kan. Takkan kita nak tu. So kita dah plan ni. Itu kehendak aku, kehendak kita. Tapi apabila sampai dia balik rumah tu tengah mandi tu, kata kederat Allah dah bagi, nikmat Allah dah bagi, syok semua kau dah dapat, takkan sekejap pun kau tak boleh menghadap Allah Ta'ala. Bagi aku tu bukan kehendak aku. So thought tu dah sampai, fikiran tu dah sampai di ketika tu, kau kena buat lah. Kau buat bukan dalam keadaan kehendak engkau, planning kau, ataupun dalam keadaan terpaksa. Engkau buat dalam keadaan, bagi aku dalam keadaan aku ikhlas dan aku berada dalam kasih sayang Allah Ta'ala. Kenapa aku rasa aku berada dalam kasih sayang Allah Ta'ala? Aku berbalik segala benda adalah Allah Ta'ala, fikiran yang Allah bagi. So thought yang tadi tu, fikiran yang tadi tu, siapa yang bagi tu? Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala berkehendak untuk aku menghadap dia ketika tu. So kalau aku lawan juga, tu pasal kata Allah akan bagi kita pilihan juga. Aku lawan juga ketika tu, aku tak tahu apa jadi lah. Tapi kalau aku lawan juga, main kita tahu lah kita dah melanggar perintah Allah Ta'ala. Macam tu lah. Sebab fikiran kan Allah bagi kan, segala pemikiran kita apa semua atas kehendak Allah Ta'ala. So dia mengingatkan aku dalam pukul 1 lebih. So aku lakukan solat isyak ketika tu, dalam keadaan, bila kau melakukan dalam keadaan ikhlas dan keadaan bukan terpaksa. Kadang-kadang orang yang tunggu tempat waktu ni pun dia terpaksa. Ni aku cerita aku lah, bukan orang lah, aku. Sekejap lagi pukul 8.30 lagi, sekejap lagi pukul 9, sekejap lagi nak jumpa orang. Solat isyak 8.45, sempat ke ni lah? Tunggulah solat lu lah.
Kau rasa best solat tepat waktu. Tapi sebenarnya apabila kau solat dalam keadaan kau terkejar-kejar dan terpaksa, confirm lah solat kau, solat aku yang ketika tu 8.30 tu, 8.45 tu solat isyak tu, solat tu solat paling yang tak best. Sebab apa? Kau solat dalam keadaan tergesa-gesa dan otak kau akan celaru. Kau bukan dalam keadaan tenang. So tak ada dapat kerelaan hati yang ikhlas tu, tak ada. Nak untuk menghadap Allah. Engkau hanya lakukan benda tu hanya sekadar rutin sebagai engkau orang Islam. Faham tak? Kena solat, kena solat, kena solat, kena solat macam tu. Macam dia buat macam tiap-tiap hari lah, macam kita kena kerja tiap hari. Pukul 8 masuk kerja ke masa apa? Yes. Ni kita tengok tepat je kena solat. So dia ikhlas dia hilang benda tu. Betul. Dia kena ada keikhlasan hati tu lah, baru So rasa nak macam nak kena kita macam kita nak kena datang, macam kau cakap, nak kena datang kerja dalam keadaan kau happy. So solat kau kena datang bukan dalam keadaan kau happy, tergelak-gelak, tidak. Tapi solat kau kena datang dalam keadaan kau sangat tenang, sangat relax. Boleh kau lakukan benda tu tanpa fikiran kau mikir apa-apa. Kau dapat aku tak tahu lah khusyuk ke tak khusyuk, tapi bola kau dapat different kind of solat daripada solat kau yang terkejar-kejar tadi. Macam solat aku pukul 1 pagi tu, tu solat yang sangat tenang. Bagi aku solat isyak 4 rakaat ni solat yang lama. Betul tak? Betul. Kalau kita beza dengan subuh 2 rakaat. Tetapi solat 4 rakaat tu aku rasa sangat sekejap. Aku rasa macam sujud terakhir tu macam nak lama lagi. Bukan aku nak cerita aku bagus, tidak, ni aku cerita experience. Aku cerita experience. Tapi kau rasa macam nak lama lagi, macam kau tak puas lagi tau. Tak puas kau. Itu baru bagi aku Allah berkehendak pada kita untuk menghadap pada dia. Kita dipanggil untuk menghadap dia, bukan kita sendiri nak menghadap. Contoh kita nak menghadap dengan Prime Minister, kena buat appointment memang. Dah tunggu dah depan pejabat. Puk kena halau. Kita dah menghadap dia. Kena halau. Tapi kalau Prime Minister yang sendiri panggil kita, Zul main ni, senang tak? Betul. Guard tak ada check kau, PA dia tak ada check kau terus jalan masuk dalam bilik dia. Bagi aku tak menyamakan Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala dia tidak sama dengan sesuatu. Tetapi kita ambil konsep macam tu. Kalau Allah Ta'ala kita sendiri nak pergi pada dia no problem. Sebab Allah Ta'ala ni Maha Pengampun, Maha Mengasihi, Maha Menyayang. Tetapi apabila yang dipanggil tu, benda tu akan rasa special lah sikit. Tak tahulah, kita sendiri yang akan rasa. Nak cerita sedapnya tu, gambarkan sedapnya tu tak boleh digambarkan. Tapi kalau sedap nak tahu, kena lalui sendiri. Itu in term of ikhlas tadi kan. So maksudnya kalau kita dah sampai, contohlah dalam senario kau cakap tadi tu, kita bersyukur pun dah bukan atas kehendak kita nak bersyukur lah. Macam tu Allah Ta'ala yang gerakkan kita rasa bersyukur tu. Macam tu lah maksud kau. Macam mana nak rasa Allah Ta'ala gerakkan kesyukuran? Kau tak rasa diri kau. Orang yang dia rasa dia bersyukur, dia akan rasa dia yang bersyukur. Tetapi faham tak faham? Faham tak faham? Macam mana tu? Orang yang rasa bersyukur, dia rasa bersyukur, dia akan rasa dia yang bersyukur. Contohnya, aku bersyukur dengan Allah Ta'ala. Tetapi orang yang dah rasa segala-galanya adalah gerakan Allah Ta'ala, so dia mula-mula dia akan rasa ni aku punya POV mula-mula dia akan rasa dia bersyukur, tetapi dia akan fikir lagi tak, siapa yang bagi dia cakap bersyukur tu? Siapa bagi yang dia fikir bersyukur tu? Allah. Siapa yang izinkan mulut ni bercakap benda bersyukur? Allah Ta'ala. Siapa yang bagi kau fikir? Kan kita fikir dulu baru keluar mulut, betul? So siapa yang bagi kau fikir ni, kena bersyukur kat Allah Ta'ala ni? Siapa yang bagi fikir? Allah. So mana datangnya kita ni yang nak bersyukur? Sebenarnya Allah semua Ta'ala, datang daripada dia. Semua sebenarnya Allah Ta'ala sendiri nak bersyukur dengan apa yang dia sendiri bagi kepada hamba dia tu. Tu kata nak membincangkan benda ni memang sulit pada siapa yang tak merasa lagi. Nak menceritakan benda ni. Tapi kalau kau dah bagus lah, at least kalau kata orang berlapang dada dia dengar dan dia cuba fahamkan apa yang cuba disampaikan ni, maybe kan. Benda ni pun dulu orang cerita dengan aku tak faham. Yalah, tapi aku tak faham sebab kau tak rasa. Tapi kurang-kurang macam tak faham sangat boleh kan. Bersyukur datang habis. Tapi satu je pesan aku, macam Abang Makin cakap, berlapang dada. Jangan cepat sangat kau menyangkal orang. Berlapang dada. Sebab dulu masa aku dengar cerita ni pada seorang kawan pun, apa benda tu? Apa dia ni borak ni? So bila aku fikir balik, kenapa Allah datangkan aku ke situasi yang kawan aku berceritakan benda-benda macam ni? Kenapa Allah Ta'ala izinkan aku untuk masuk ke dalam situation tu?
masa yang aku tak faham tu kan, kenapa Allah Ta'ala izinkan? Pasal Allah Ta'ala dah tahu dia nak aku rasa apa yang Orang budak cerita, tadi budak tadi cerita tu, kawan aku cerita tu, dia nak aku rasa sama supaya aku faham. Oh, patutlah dia cakap macam ni dulu. So dia macam so, bila bagi kau dah- ilmu dulu, baru kau experience. Dia bagi ilmu dulu, buat experience. Tapi kau ambil endah tak endah. Kalau di ketika tu aku ambil endah tak endah, kata benda je ni main telefon lah. Tapi di ketika tu aku bertekak dengan dia. Benda tu kau cakap ni, benda tak faham aku kan. Walaupun dia bertekak sedikit pentekaran kat situ, tetapi aku pay full attention dengan apa yang dia bagi tahu, dengan situation dia. Faham tak? Dia kata masa akan mengajar kita lah. Yeah. Masa mengajar kita. Sebab aku nak jawapan di ketika tu aku tak dapat. So aku jadi pertelingkahan lah. Tapi bila Allah bagi aku rasa yang lebih kurang macam dia, aku tu betul lah apa dia cerita dulu. Tu jadi banyak Macam tu. Kau kan banyak pakai perkataan macam ni. orang cakap dia nak pula. Macam tu lah. Macam tu lah. Tapi aku setuju lah dengan Zul cakap tu. Sebab bagi aku, kalau cerita, duduk atas cerita ni, dia tak sama dengan betul. benda kita dah experience kan. Tapi itulah aku just nak tanya Zui pula ni kan. Kalau kau lah Zui, kau tanya kita orang kan, aku tanya kau pula. Kalau kau lah, kau punya ikut kemampuan kau faham lah kan. Kalau kau rasa syukur tu macam mana? Kau punya, dari segi konteks kau punya faham lah, dan cara kau apply syukur tu macam mana? Kalau saya okay. Pandangan saya lah, syukur ni datang dari hati. Benda perasaan ni macam Abang cakap, datang daripada Allah jugalah. Kita cuba macam untuk terima benda tu, tapi tu berkait dengan tu juga kan. But kita bersyukur, kita cuba untuk bersyukur. Start daripada hati lah. Kadang-kadang kalau hati tergerak nak bersyukur, syukur lah. Kalau hati tak tergerak, tak bersyukur lah. Tapi yang tak menggerakkan tak bersyukur pun Allah juga. Kan? Okay, betul. So macam mana kau interpret syukur tu macam mana? Macam mana kau define syukur tu pada pemahaman daripada life experience kau? Daripada life experience kan. Contoh lah, macam contoh kita ada satu benda tu macam phone baru apa semua kan. Ni cantik apa semua, kita dah pakai lama, masa tiba rasa macam ni tak cukup lah benda ni. Macam tengok kan orang pakai yang lagi canggih apa semua. So perasaan macam datang, perasaan dia macam bukan dia perasaan tak bersyukur jugalah kiranya kan, sebab kita dah ada barang. Jadi betul kita nak beli baru tak juga. Betul bersyukur. Dia mula datang tu lah. Mula datang benda tu. Lepas tu bila kita fikir balik, kita tengok orang lain ada lagi teruk pada kita. Ada yang sampai tak telefon. Ada yang tu. So kita tak nak kita kena rasa bersyukur. Bila kita tanamkan benda tu, lama-lama dia akan, memang hati akan tergerak lah untuk bersyukur benda tu. Sebenarnya cara kau bersyukur ni bila kau membandingkan situasi orang lain dengan situasi kau awal tu. Sebab saya suka memang compare benda tu. Sebab kalau kita seorang-seorang je kan, kita akan ikut kita punya hati je. Kan hati kita ni tak betul juga. Kata beli je, ambil je baru. Macam lama. Lepas tu kena fikir balik dia punya macam mana kita compare dengan orang lain. Orang lain ni ada yang pakai yang tak elok apa semua. Kita ni dah kira okey dah canggih dah apa semua. Kenapa nak tukar? Apa sebab dia? Kita kena macam compare lah. Saya jenis macam compare. Kita compare sebab saya memang banyak beli barang benda semua benda macam tu. So kita kena compare tengok. So kita kena bersyukur lah dengan apa yang kita ada. Kalau ada rezeki in the future, dapat benda baru tiba-tiba Allah bagi rezeki kat kita. Tapi saya ada soalan kat Bakir. Kenapa Allah uji kita, bagi kita macam okay, kita bersyukur, tapi kita nak benda baru tu. Tengok orang tu biasa. Kenapa benda dalam manusia punya mindset ni mesti ada benda-benda macam negatif macam tu? Maksudnya macam dia nak sesuatu yang lebih pada keperluan dia. Ya. Lepas tu dia uji macam uji kita. Adakah tu macam ujian jugalah kan? Apa soalan dia aku tak faham Okay, kita dah macam kita dah ada macam-macam lah. Contoh macam kita ada kereta baru, pasal motor baru apa semua kan. Tapi kita rasa tak cukup. Macam kenapa benda tu datang kat kepala kita, benda-benda lah, negatif tu. Kenapa benda-benda negatif tu tiba-tiba datang kat kepala kita? Kenapa kita tak boleh nak rasa bersyukur dengan benda kita ada tu? Sebab kadang benda tu
Selalu gak saya hadap kan. Okay. So macam asal benda ni datang, dia buat macam kita serabut nak timbul fikir. perasaan tu lah. Soalan tu kat Abang Hakim kan, biar Abang Hakim Abang Hakim jawab. Tapi macam mana aku nak jawab tadi? Dia dah tanya kat kau, aku respect soalan tu kat kau. Tapi itulah, kalau kita cerita secara umumnya, itulah yang dikatakan kita ni terlalu mengikut nafsu lah. Nafsu rumah peranan. Nafsu lah. Sebab apa? Macam kalau kita, kalau dalam konteks ilmu ni, maksudnya kadang-kadang kita tak kenal diri kita ni. Tapi kita ambil yang lebih mudah faham lah. Mudah faham, senang faham. Senang faham. Jadi sebenarnya kita ni terlalu, nafsu kita ni terlalu banyak. Kalau contohlah, kita ambil contoh lah, kalau orang yang contohlah sekarang dia dah billionaire sekalipun contoh, kebarangkalian untuk dia rasa cukup tu tak ada. Dia mesti dah 1 bilion, dia nak kena achieve 2 bilion. Dah ada 2 bilion, dia nak rasa achieve 3 bilion. Contohlah kan. Pasal apa? Mungkin dia tak rasa cukup dengan apa dia ada. So bagi aku, kalau berbalik pada soalan kau tu, kalau kita belajar dia benda qanaah. Qanaah ni masa kita nak merasa cukup. Merasa cukup. So jadi kalau kata contohlah, kenapa nafsu kau tu bergelora kan, dah ada ni nak lagi, dah ada ni. Pasal apa? Kau tak pernah rasa cukup. Kau melayan sangat nafsu kehendak kau tu. Jadi sebab apa, kalau bahasa aku lah, maknanya kau punya kehendak tu dah mengatasi kehendak Allah Ta'ala lah. Kehendak diri kau tu, kehendak nafsu kau tu dah mengatasi kehendak Allah Ta'ala dah. Maksudnya macam ni lah. Aku bagi contoh. Okay. Contoh dia, kehendak kau ni dah mengatasi kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak bagi kau kereta Myvi. Sebab apa? Sebab Allah tu tahu kau mampu hadap kereta Myvi tu, dia punya maintenance, dia punya apa. Allah Ta'ala nak bagi kau kereta Myvi. Sebab Allah Ta'ala tahu kemampuan kau. Tapi kau tak nak kereta Myvi. Yang kau nak apa? Mercedes, BMW, di luar kemampuan kau. Contohlah, Allah izinkan kau juga ada Mercedes dengan BMW. Kau boleh tanggung? Tak boleh. Terlampau banyak. Kau dah melampaui kehendak Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tahu di ketika tu apa yang kau perlu, bukan apa yang kau hendak, apa yang kau mahu. Keperluan kau di ketika tu, apa yang kau mampu hadapi di ketika tu. Sebab Allah ni, kau kena tahu, Allah ni Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Syukur. Contoh, kalau dia bagi kau terus BMW, maksudnya kita mampu ke nak handle benda tu? Kita jawab dari konteks engkau dah melampaui kehendak Allah Ta'ala. Okay. Contohlah, kau nak juga BMW, Allah bagi kau BMW, tapi kau terkontang-kanting nanti hidup kau. Untuk menyara BMW punya maintenance, minyak, apa semua ni, sedangkan kau tak mampu. Tapi Allah Ta'ala tu Maha Mengasihi dan Menyayang. Tapi kalau dia izinkan kau juga di ketika kau tak mampu, tapi dia izinkan kau juga ada BMW. Kau kena ingat satu lagi, yang Allah tu Maha Kaya, suka-suka hati dia nak buat apa kat kau. So maknanya, bila dia izinkan berlaku sesuatu tu dekat engkau, dia tahu engkau mampu hadapi. Tetapi apabila dia masih juga bagi engkau kereta Myvi, kau hadap lah. Jangan minta lebih. Takut nanti apa? Bila engkau minta lebih, Allah izinkan juga. Tapi pandai-pandai engkau lah. Takut tu je. Betul. Takut nanti pandai-pandai engkau lah. Pandai-pandai lah. Nanti kau terumbang-ambing dengan hidup kau. Berapa kadang-kadang macam, contohlah, kita tak usah ambil banyak lah, kita ambil yang paling straightforward lah. Kau pernah tak ada rasa sesak nafas? Pernah. Okay. Bila kau sesak nafas, tiba-tiba kau boleh bernafas balik, nikmat tak? Nikmat sangat. So kau bayangkan nikmat nafas tu saja pun kau tak reti bersyukur. Macam mana kau nak cerita kau nak kehendak kau tu? Betul juga. Itu lagi mudah faham lah. Tak ada belit. Nikmat nafas kau sendiri pun tak bersyukur. Tentulah kadang bila Allah Ta'ala tu bagi kita nampak dari sudut macam tu kan. So bila kita rasa kita nafas, contoh nafas, kita take for granted benda tu kan. Sama lah contoh macam Zul cakap tadi, Allah Ta'ala nak bagi Myvi, kau take for granted benda yang sebenarnya Allah Ta'ala dah rasa yang tu terbaik untuk kau.
Terbaik Tapi Kau memikirkan makcik kau balik kampung kan. Apalah pakai Myvi dia ni kan. Kau sibuk memikir orang. Cuma kau letak Allah Ta'ala dulu kat depan. betul. Daripada setiap pemikiran tu kau letak Allah Ta'ala. Syukur Allah Ta'ala bagi Syukur. So kau dah tak nampak dah makcik-makcik kau yang akan kutuk kau pakai Myvi bila balik kampung nanti. Betul. Jadi itulah kadang kita ni, bagi aku, dari sudut mana kau pandang benda tu lah. POV benda tu kan. Sebab apa? Kau kata nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni dah, even kau boleh hidup, kau ada masa lapang, kau rasa itu semua dah nikmat, itu pun kau tak reti bersyukur. Hidup tak ada hutang. Lepas tu kau tuntut lagi macam-macam, kau nak lagi macam-macam. So bagi aku, kita macam, kalau istilahnya tu dia panggil kufur nikmat lah. Kufur nikmat. Dah lah nama hamba. Kan dah lah nama pun hamba. Kita ni hamba kan. Sekali hamba minta macam-macam Iman pula kan. Dekat tuan. Contoh kita punya tuan lah, kita punya majikan. Kita ni dah status hamba. Betul tak? Betul. Lepas tu kita minta macam-macam kat kita punya majikan. Kau rasa memanglah kalau itu kita mana daripada konteks manusia lah. Manusia, kalau kita, majikan tu manusia, lebih pula dia ni. Kan? Kau ajar betul lah orang dah bagi macam ni, dia nak benda lain kan. Manusia pun cakap macam tu. Tapi Allah Ta'ala tak begitu. Tetapi kita kena jaga lah adab kita dengan Allah Ta'ala. Betul. Apa dia bagi, baik ke, baik untuk kita, kita terima kasih. Dia bagi yang kita rasa buruk untuk kita pun kita terima kasih. Sebab apa? Kenapa kita terima kasih? Sebab kita tak tahu. Sebab kita tak nampak sebenarnya hikmah di sebalik itu. Sebenarnya yang kita rasa buruk tu, sebenarnya itu yang terbaik yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Setuju. Bukan dari segi duit, tapi mungkin dia nak mengajar kita dari segi ilmu yang semua tak banyak orang dapat. Hanya kau je faham. Itulah bagi aku, itulah senda gurau Allah Ta'ala dengan kita. Kau tak rasa best apabila majikan kau, kalau kau bekerja, majikan kau kan tak habis-habis borak dengan kau. Kau sebest tak? Suka lah best lah. Kan? Mesti baru kita rasa seronok rasa ni. Kita ni memang majikan sayang macam tu lah. Dia bagi perhatian kat kita. Dia bagi perhatian kat kita kan, gurau. Ada tu buka topi kau. Contoh majikan kau. Wah, ni lain Macam dia boleh kira buka topi kau, dia gurau dengan kau. Personal. Kan? Contoh kan. Kalau macam tu aku rasa kau kena hit report HR tu aku rasa. Buka topi kau baju. Dia buka topi kau, dia gurau dengan kau. So majikan kau mesti rasa majikan kau tu suka kat kau, betul? Macam tu lah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni kalau dia bagi ujian kat kita, dia selalu usik kita. Maknanya nak bagi perhatian kat kita. Kita ni hamba yang dia beri perhatian lah, yang dia nak betulkan kita. Dia nak mold kita kan. Dia nak bentuk kita jadi sebenar-benar hamba lah. Yang betul-betul hamba yang dia tak ada. Contohlah sebenar-benar hamba tu, yang terbaik adalah siapa? Yang siapa? terbaik. Siapa yang sebenar-benar hamba yang terbaik? Nabi kita. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebenar-benar hamba. Sebab apa? Rasulullah ni, kau nak katakan dia tak ada memikirkan kepada kehendak dia sendiri. Pernah ada seorang sahabat tanya dengan dia. Dia ketika berkuda lah, seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kat mana kita nak berhenti?" Tahu tak apa Rasulullah cakap? Ada tak Rasulullah cakap, nanti dekat bawah bukit sana, bawah pokok sana tu baru kita berhenti? Ada tak? Dan cerita tu dia cakap apa? Rasulullah cakap apa? Kat mana kita nak berhenti berehat ni? Di mana kuda ni berhenti, di situlah kita berhenti. Sebenarnya dalam bahasa Rasulullah tu, yang aku faham daripada cerita tu, sebenarnya ikut je lah kehendak Allah Ta'ala. Tetapi dia nak bagi orang tu faham, sahabat tu faham, di mana kuda ni berhenti, di situlah kita berhenti. Nak bagi tahu yang apa yang Rasulullah lakukan ni tak ada langsung kehendak dia. Semua atas perintah Allah Ta'ala. Semua atas petunjuk Allah Ta'ala yang dia lakukan. So kalau hamba, tirulah Rasulullah. Kalau majikan cakap ke kanan lah. Majikan cakap ke kiri lah. Majikan cakap duduk, berdiri. Itulah hamba. Dia tidak. Kalau aku, bukan malahlah cakap kita kan. Kalau aku, wah. Majikan cakap duduk, ya aku duduk.
Tapi kursi tak ada. Kursi cantik sikit kata kan. Kursi sakit ni kata kan. Kalau silap dia petik jari. Contoh macam tu kan. So kita mengaku-ngaku kita hamba, tapi sebenarnya kita bertindak sebagai kita bertindak sombong. Betul. Kita kata berbalik kepada syukur dengan ikhlas tadi tu kan. Mengaku hamba ni kat mulut. Mana mau ikhlas? So Allah ajar nanti nak tahu ilmu ikhlas. Nanti Allah ajar macam mana ilmu ikhlas tu. Macam mana kau betul-betul nak ikhlas dengan aku. Dia akan datangkan ujian lah. Lulus ujian, dapatlah ilmu ikhlas tu. Sebab ilmu yang direct daripada Allah Ta'ala tu lebih mahal daripada harta dunia. Daripada ilmu yang kau belajar dalam buku. Kalau ilmu yang direct daripada Allah Ta'ala. Tetapi kau kena memandang semua tu adalah Allah Ta'ala. Kau kena letak Allah Ta'ala dulu, baru kau dapat memandang ilmu Allah Ta'ala. Tapi kalau kau memandang semua ni adalah keadaan semasa, kenapa jadi macam ni, duit tak ada, aduh, persoalkan baru betul lah. Iran pergi tutup pula Selat Hormuz. Aku dah gaji sikit ni kan, sekali Selat Hormuz pula minyak naik apa semua. Minyak naik pula. Kau menyalahkan keadaan semasa. Tak boleh lah. Selat Hormuz tu punya pasal lah. Tapi kau memandangkan Allah Ta'ala, setiap inci pemikiran dan pemandangan tu kau letak Allah Ta'ala utama, kau tak nampak dah keadaan semasa dunia tentang permasalahan kau. Tetap bersyukur dengan apa yang dia ada tu. Kau tak bersyukur dengan apa yang kau ada. Itulah contoh aku macam curious lah. Since kita borak dalam bab bersyukur ni kan, banyak orang ni dia macam mana, dia tak reti nak bersyukur. Tak reti nak bersyukur Contoh macam balik macam persoalan kau tu lah. Macam tadi kau tanya dia, macam orang ni dia kehendak dia banyak sangat, nak ni nak tu. Apa yang dia ada sekarang pun dia tak pernah hargai, dia tak pernah appreciate apa semua kan. Dia macam aku macam curious lah. Macam tanya maybe Zui ke Zul ke berjawab kan. Maybe Zui dulu lah kot, pada pendapat Zui. Apa yang kau rasa lah pada pendapat kau, apa yang menyebabkan orang ni susah nak bersyukur dengan apa dia ada? Satu bang, nafsu. Nafsu tu memang kuat. Tapi betul, nafsu tu memang kuat. Nafsu tu akan take over kepala kita. Tapi kenapa nafsu tu boleh jadi kuat sampai dia tak boleh bersyukur? Itulah. Itulah soalan dia. Kalau pada kau lah, pada experience kau lah, kenapa kau rasa orang tu tak reti bersyukur? Kalau kata sebab nafsu, apa yang berlaku pada nafsu tu yang menyebabkan orang tak nak bersyukur? Atau tak reti nak bersyukur? Tak reti bersyukur sebab dia tak ada macam kesedaran. Bagi saya, sebab itu apa daripada saya punya pandangan, kesedaran. Kalau kita jenis macam saya jenis macam cepat macam pick up macam ni sebab ni, ni sebab ni. Kalau kita ada kesedaran, kita boleh nampak semua benda tu elok ke tak elok ke, benda tu baik ke untuk kita, walaupun semua tu pun sebab Allah yang menggerakkan kita untuk rasa bersyukur tu kan. Macam saya pun ada experience macam cakap tu, nak ni pasal nak tu, nak ni nak tu, nafsu semua tu. Tapi kalau kita kena sedar, cuba untuk belajar untuk sedar. Lepas tu cuba tengok kita kena buat realistik punya calculation. Macam kalau aku beli ni, tak boleh nak mandai-mandai lah macam tu Banyak nak beli barang ni. Ada je benda nak kena calculation tu. Saya memang banyak beli barang tu. Lepas tu saya daripada experience saya banyak menyesal agak ini beli ni lalas berhabuk, simpan. Lepas tu buat apa? Biar macam tu je. Nak jual balik dah rosak apa semua. Rugi. Faham. So kita kena comparekan dengan daripada kita punya pengalaman jugalah. Kalau sebelum ni kita beli macam-macam apa semua rosak ni. Sebab tu kalau saya beli pun sekarang ni saya akan betul-betul buat research habis lah. Benda ni aku perlukan tak? So tujuan dia sebab perlu tak? Maknanya nak mengelakkan mengikut nafsu tu lah. Ya. Itu cara saya nak elakkan nafsu saya. Okey, faham. Tapi kalau kau pula Zul? Tapi apa? Tak apa, ni soalan. Tapi Alhamdulillah. Kau lah Zul, contoh lah nak tanya. Kalau pendapat kau lah, kau rasa apa yang menyebabkan orang ni dia tak reti nak bersyukur dengan apa yang dia dah ada ke? Apa punca dia orang tak boleh nak bersyukur? Sebab macam kau cakap di mulut tu semua boleh cakap Alhamdulillah, kat hati lain. Tapi kenapa pada sebenar-benar pada hakikatnya tu orang sebenarnya dia tak reti nak bersyukur? Dia langsung tak bersyukur. Tak tahu lah langsung tu tak tahu kan. Kalau dia tak reti bersyukur, dia tak ataupun rasa, dia tak cukup bersyukur dengan apa dia ada ke. Dia tak rasa kewujudan Allah Ta'ala. Dia tak rasa kewujudan Allah Ta'ala. Okay. So dia rasa atas muka bumi ni dia je.
Dia buat sesuatu, dia dapat hasil. Dia buat sesuatu, dia dapat hasil. Macam tu lah. Dia tak buat satu, tak dapat hasil. Dia tak percaya yang Allah Ta'ala tu Maha Kuasa, Maha memberi rezeki. Kau tak buat apa-apa pun, kalau Allah tu nak bagi juga kan. So apabila kau tak rasa kewujudan Allah Ta'ala tu, kau dah buta. Untuk orang kata buta mata hati, mana mahu syukur. Cumanya basically kalau orang yang maksudnya terhijab lah, orang terhijab tu adalah orang yang tak erti nak bersyukur lah. Betul? Okay. Habis kau nak tanya apa tadi? Tapi kan bang, pernah tak abang Abang Zul dengan Abang Hakim ni, pernah tak rasa macam ni, okay, abang benci benda tu dulu, lepas tu lama-lama rasa bersyukur. Macam contoh, saya beli phone second hand lah. Ada banyak dia punya ni, tak kesempurnaan dia lah. Okay. Macam second hand kan, kejap rosak ni bahagian ni. Tapi Kau aku ni benci. barang je. aku ni dari experience lah kan. Saya tak ada lain kan. Contoh barang lah, barang paling senang kan. Kita pakai laptop second hand kan. Lepas tu aku tak suka lah, tapi aku terpaksa. Okay. Lepas tu lama-lama aku bersyukur ada benda ni. Aku sayang benda ni. Ini daripada tak suka lah, lama kau bersyukur dengan benda tu lah. Ya, pernah abang rasa macam tu? Abang Zul, Ada banyak cerita sikit. Contoh dia aku dulu aku nak motor 125. Sekali bapak aku beli ke aku Wave 110. So kau tu abang ni kau tak bersyukur kan. Kau tak tahu time tu perasaan bapak kau macam mana kan. Bapak kau mungkin mampu beli tu je. Betul. Tapi kau tak tahu, kau menyalahkan keadaan lah. Kau nak motor 125 tapi dapat Wave 100 ke, Wave 100 ke Wave 100 macam tu lah. Wave 110 Wave 100 aku lupa. Wave 100 kot. Lepas tu kau nak motor 125, motor yang budak-budak time zaman aku pakai. Sekali bila dah besar, bila masa tu menentukan, baru aku faham kenapa tindakan bapak aku. Bapak aku bukan tak mampu. Bapak aku mampu untuk beli 125 tu, tetapi dia lebih berpengalaman. Dia tahu mungkin kalau aku pakai 125 tu, aku lebih banyak masa dengan motor. Lepas tu aku tak fokus belajar. Time tu aku belajar lagi, aku form 4. Wah, form 4 kau minta 125 Tak, tapi bukannya aku minta sebab family aku kaya. Tidak. Bapak aku yang buat apa? Oh, dia janji apa? Dia janji dengan aku kalau PMR aku bagus, dia akan bagi motor apa je aku nak. So aku minta lah 125. Okay. Aku minta 125. Tapi dia bagi Wave 100. Aku macam time tu aku ambil motor tu, tapi ambil terpaksa lah. So baru aku tahu sebenarnya bapak aku nak aku belajar dulu cara naik motor, belajar dulu macam mana kalau bawa motor kat atas jalan raya. So daripada Wave 100 tu lah aku belajar. Aku jatuh banyak kali dengan motor tu. So macam kau cakap soalan kau dapat dulu, benda tak suka, saya bersyukur kemudian. dah lama faham tu dah faham, baru kau bersyukur. Sebenarnya ini mah dia, kenapa kena pakai motor ni dulu. Sebab aku tengok banyak budak-budak di zaman aku yang dapat motor tu, dan kau pemanduan kau tak mahir lagi, kemahiran kau bermotor tak mahir lagi, banyak aksiden yang meragut nyawa. Yalah, betul. So aku barulah bersyukur. Aku faham kenapa bapak aku lakukan tindakan begitu. Faham. Itu salah satu pada story aku tentang mula-mula tak bersyukur, lepas tu bersyukur. Abang Hakim? saya baru. Sorry. Kalau pengalaman aku tapi pengalaman aku ni tak melibatkan barang lah. Kalau pengalaman aku ni, kalau secara jujurnya, aku ni kalau ikutkan dulu, aku ni adalah macam selalulah ada hal dengan bapak aku ni Jadi kadang ni lah, kita kadang muda, kita tak faham kan. Kadang dia marah kita, dia paksa kita buat benda kita tak suka, dia faham tak? Dia mentally torture kita, contohlah kan. Padahal masa tu kita tak nampak apa yang sebenarnya dia tengah nak ajar didik kita kan. Tapi masa tu kita macam memberontak lah kan. Tapi dah kemudian tu, bila dah makin besar, dah makin matang ni, bila kita kenang balik apa yang dah berlaku sebelum-sebelum ni kan, apa yang dia cuba sampaikan ke kita, dia didik kita semua, kemudian baru kita nampak,
ni sebenarnya niat bapak aku sebenarnya dia buat macam ni. Jadi bila berlaku macam tu, baru aku rasa bersyukur lah, ya Allah. Baru aku faham kenapalah Allah tu gerakkan bapak aku ni kan, didik dengan aku cara. Yelah, mungkin kalau fikir dari sudut macam nampak macam ada kasar lah kan. Kalau mungkin kalau Gen Z sekarang ni kalau kena training dengan cara orang dulu, saya mental koyak rasa. Tapi sekarang ni bila kita digendong-gendong balik, macam baru aku nampak lah, kenapa bapa aku didik aku macam tu. Dan kemudiannya sedar benda tu membentuk diri aku sekarang, dan aku bersyukur atas tindakan tu, dan aku bersyukur pada Allah Ta'ala kerana memberi aku peluang dan ruang untuk melalui benda yang asalnya aku rasa benda tu macam menyiksa aku, menyusahkan aku, atau faham tak? So bila once aku dah nampak, macam aku cakap tadi, aku dah sedar benda tu kan, baru aku macam syukurlah ya Allah. Nasib baik aku ni. Sekarang aku dah tahu macam ni. Dan aku lebih menghargai bapa aku lah. Walaupun yelah orang kata apa, biasalah hubungan kadang ada pasang surut kan. Tapi penghargaan aku dekat bapa aku tu lebih lah daripada dulu. Dan aku bersyukur lah. Dan bila aku cakap dengan dia aku sendiri, ya Allah, aku bersyukur lah aku ni jadi anak ke bapa aku kan. Kalau tak dulu kan, kita memberontak je, ada je yang tak kena kan. Ni tak, ya Allah, aku dah faham dah kenapa kau letakkan aku di bawah jadi anak kepada ayah aku ni kan. So kalau dari segi pengalaman aku macam tu lah. Tapi itulah macam aku rasa satu soalan juga siapa-siapa korang nak jawab kan. Macam apa yang perlu kita buat supaya orang ni lebih nak bersyukur? Apa yang kita perlu buat? Supaya lebih merasa bersyukur dengan apa yang, bukan apa yang kita ada ke, apa yang kita rasa ke, atau apa-apalah. Apa yang perlu kita, contohlah kan, aku mungkin tak kahwin lagi kan, tapi macam kita dah ada anak contoh kan. Kadang apa yang kita perlu buat untuk nak pupuk atau nak mendidik supaya adanya rasa bersyukur? Tanya kat aku. Dia tak ada anak lagi. Kenapa kena libatkan anak? Contohlah, sebab kalau kita nak pupuk sifat tu, kalau tak, contoh mungkin lah macam kau dah faham kau bersyukur dan kau terasa bersyukur, tapi nak terapkan kepada anak kita pula. Macam mana kita nak pupukkan rasa bersyukur tu? Macam mana nak ajar dia? Kena ajar tauhid lah kat anak. Kena ajar anak kenali je. Soalan dia macam mana kita nak pupukkan sifat syukur dalam keluarga kita kan. Ajarkan dia kehebatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu dia tak ada celah, dia tak ada kekurangan. Ajarkan dia betapa hebatnya Allah Ta'ala, segala-galanya datang pada Allah Ta'ala. Lepas tu ajarkan dekat family kita betapa lemahnya kita ni sebagai manusia, betapa hinanya kita ni sebagai manusia. Tak ada apa perlu dibanggakan pun. So apabila kau rasa diri kau hina, kau rasa diri kau lemah di hadapan Allah Ta'ala, so dekat situ nanti akan bila kau dapat sesuatu daripada Allah Ta'ala, dekat situ kau akan timbul rasa syukur. Bila kau dah rasa diri kau hina, diri kau tak ada apa-apa depan Allah Ta'ala, so tiba-tiba kau tengah dalam keadaan hina ni, dalam keadaan daif, tiba-tiba ada seorang bagi kau roti. Kau bersyukur tak dengan orang yang bagi roti tu? Kau terima kasih lah kat dia dengan orang bagi roti tu. Kau duduk buang jambatan ni sejuk dengan tak berbaju, lapar apa semua kan. Kau orang miskin lah, duduk bawah jabatan. Sekali tiba-tiba orang bagi kau roti, sekeping je roti. Bukan segunung roti. Kalau segunung roti tu Dajjal. Dia sekeping je roti. Sekeping je. Kau terima kasih tak dekat orang yang bagi sekeping roti? Terima kasih. Macam tu lah. Kau kena bayangkan diri kau hina macam tu bila berhadapan dengan Allah Ta'ala. Tetapi perasaan hina tu jangan bawa di hadapan musuh. Di hadapan musuh kau kena bongkak. Itu aku punya cara. Itu aku punya cara. Kalau di hadapan musuh kau tak boleh pakai pakaian hina, pakaian lemah. Kalau di hadapan musuh kau kena pakai pakaian megah untuk menundukkan musuh. Bukan musuh kita tau, kena faham. Bukan musuh kita yang kawan kita tak suka, bukan yang tu kan musuh. Dengan musuh Allah, dengan musuh agama kita, dengan musuh Islam, kau kena tak boleh tunjuk kau lemah. Kalau musuh kita, tunjuk lemah. Sebab musuh kita apalah sangat kan, kawan kita je yang tak suka dengan kita, yang curi
pensil kita, yang curi ni, yang selalu kacau kita, tu tak memberi bekas sebenarnya. Kalau dia kacau diri kita tu tak memberi bekas lah. Kalau dia melibatkan Allah Ta'ala dan Rasul, itu patut lah. Kau dihina, nama apa, Zui kau dihina Zui, biarlah. Apa ada pun dengan Zui kalau dia nak hina. Memang kalau kita faham, dah kenal diri, memang kita tahu kau ni, contoh lah, minta maaf jangan, contoh Zui, kau ni bodoh lah. Memang dalam Quran cakap pun manusia ni bodoh. So kau nak terasa buat apa kan. Tapi kalau dia cakap agama ke, dia cakap Allah Ta'ala, dia cakap Rasulullah, tu kita kena ni aku lah. sendiri tak berani nak cakap sekarang ni. Kan? Kalau dia cakap begitu, even contoh pun aku tak berani nak cakap. Tapi kalau dia cakap begitu, itu boleh lah. Itu boleh lah. Kita nak menunjuk, kita pakai pakaian megah tu lah. Pakaian sombong tu kita boleh pakai lah. Itu untuk aku lah. Itu untuk aku. Aku tahu ada orang yang tak terima juga kan. Sebab dia kata Rasulullah tak ada, Rasulullah adab dia begini begitu. Tapi aku ambil satu kisah tu lah. Ada satu kisah tu, ada satu sahabat tu yang sombong di medan perang. Dia akan pakai baju color apa, terang color paling terang, paling striking. lepas tu di dalam medan perang tu, ni belum start perang lagi tau, tapi medan perang tu dia paling huru-hara sekali. Belum start perang lagi, dia paling huru-hara. Provoke Dia provoke pihak musuh. Macam musuh kat depan tu, dia provoke. Lepas tu dia pakai baju paling terang. Lepas tu sahabat tanya, dia kata, ya Rasulullah, kenapa macam tu kan dia ni kan. Lepas tu Rasulullah kata, itulah perangai yang paling Allah tak suka. Orang terkejut lah kan, kenapa Rasulullah diam dia, sebab itu perangai paling Allah tak suka. Dia orang Islam enggak? Dia akan pakai baju paling terang dan dia paling provoke. Itu perangai paling Allah tak suka. Tetapi disebabkan perangai itu dia tunjuk di tempat yang betul, di waktu yang betul, di medan perang ni, dia tunjuk pada musuh Allah Ta'ala dan Rasulnya, itulah perangai yang paling Allah suka. Itu lah, sekian lah kisah ni. Aku ambil daripada kisah tu lah. Faham. Adakah apa nak tanya Zui? Tak ada. Tak ada apa nak tanya? Dah kosong. Dah kosong dah. Okey lah. Tapi bukan apalah, sebab kenapa kita nak tekankan bab syukur ni. Allah Ta'ala ni maha bijaksananya. Allah Ta'ala ni, bagi aku aku sangat bersetuju lah dengan apa kau cakap tadi lah. Ya, maksudnya macam, ya first contoh kalau kita nak pupuk rasa syukur ni kan, ajar tauhid, ajar kebesaran Allah Ta'ala, sedar yang kita ni lemah kan. Jadi biar aku nampak kan, bila Allah Ta'ala ni dia nak ajar kita ni bersyukur ni, dia akan bagi kita satu, kalau bahasa kita ni, macam satu kesusahan lah kan. Macam kita melalui satu fasa, engkau pun pernah rasa tengah struggle, ada apa-apa ujian berat, tiba-tiba benda tu selesai. Pada saat dan ketika tu, itulah syukur kau yang paling terpaling maksimumnya kan. Macam ya Allah, macam kau cakap tadi kan, orang tengah sejuk, tengah kelaparan, tiba-tiba orang hulurkan roti, walaupun satu roti kan, walaupun sikit, tapi pada saat dan ketika itulah bagi aku itulah nikmat syukur yang paling indah kan. Kadang betul pada pandangan aku setengah orang ni, bila Allah Ta'ala bagi uji sikit, dia dah koyak. Walhal dia tak tahu sebenarnya Allah Ta'ala tu macam-macam benda dia nak bimbing dan nak pupuk kat diri kita tu kan. Jadi kau cakap tadi tu memang aku sangat-sangat setuju lah. Sebab kalau betul kita cara pandang sesuatu tu, macam Zui cakap tadi, kita sedar satu benda tu, kat situlah sebenarnya dapat betul-betul melahirkan sifat syukur pada Allah Ta'ala kan. Betul Zul, aku nak tanya lah, contoh lah kan, macam sebab kau orang yang banyak pengalaman juga hidup ni kan. So macam apa peristiwa dalam hidup kau yang, atau ujian lah yang kau pernah tempuh, yang mengajar kau tentang erti syukur, experience kau lah. Memang kau cakap tadi pasal tadi macam motor, tapi aku nak cerita yang starting atau yang macam betul-betul life changing experience lah. Ada Boleh cerita ke tak boleh cerita? Boleh lah cerita, tapi untuk jadi tiba Allah bagi aku sebenarnya bagi Allah Ta'ala ni sangat mudah kan, sebab dia bagi ujian kan. Tapi bagi aku ujian tu memang sangat berat lah. Aku pernah ditimpa masalah yang bertimpa-timpa. Orang boleh kata orang fitnah aku, orang khianat, orang, lepas tu dia bertimpa-timpa Allah letak aku di
di lowest part dalam hidup aku, duit langsung tak ada. Sebenarnya banyak Allah ajar aku bersyukur. Allah nak suruh aku hilangkan megah aku. Sebab before berlaku semua benda tu, aku ada everything yang budak di usia aku tak ada. Faham tak? Aku ada yang budak di usia aku nak benda tu, tapi Allah dah izinkan aku tapi tu ujian aku awal tu. Ujian aku awal tu adalah ujian nikmat. Have everything yang kau nak. Tapi nikmat kan. Tapi itu sebenarnya ujian. Itu bukan nikmat semata-mata lah. So tiba-tiba Allah uji aku, orang fitnah, orang khianat. Lepas tu orang keliling yang selama ni kau percaya, lepas tu tiba-tiba pun kata mana satu serigala yang menyarung kulit biri-biri. Faham tak? Macam-macam lah aku dapat, macam-macam pada masa yang sama. Okay. So apa tindakan aku di ketika tu, dan aku sangat bersyukur juga bila dah masa tengah berlaku benda ni, aku ada sedikit ilmu tentang Allah Ta'ala. So aku tahu di mana tempat untuk aku berpaling. So aku tak mencari perlindungan makhluk. Aku mencari perlindungan Allah Ta'ala. Aku serah segala-galanya pada Allah Ta'ala, pasal Allah Ta'ala tu yang bagi ujian. Dan selalunya Allah Ta'ala bagi ujian, siapa yang selesaikan? Zui. Allah bagi ujian, lepas tu siapa yang selesaikan? Allah Ta'ala bagi ujian kat Zui, siapa yang kena selesaikan? Zui kena selesaikan. Saya kena selesaikan. Tapi dengan izin Allah, Allah juga yang selesaikan untuk kita. So dia sebenarnya yang tengah-tengah tu dah tak ada. Allah bagi ujian dekat aku, Allah selesaikan. Allah akan selesaikan. Tugas aku ni, aku dah sebelum tu adalah ujian-ujian juga yang besar-besar agak kan. Untuk aku besar, untuk orang lain lah macam tu. So aku buang lah perkataan yang tengah-tengah. Yang tadi Zui cakap Allah bagi ujian pada Zui kena selesaikan atas izin Allah Ta'ala akan selesaikan kan. Kita buang, kena letak Allah Ta'ala je. Yes, aku just terus letak Allah Ta'ala bagi ujian, dan selesai pun Allah Ta'ala juga. So apa tugas kita? Aku pun tertanya apa tugas kita. Kalau Allah bagi ujian, Allah yang selesaikan, apa tugas kita? Apa tugas kita? Tugas kita lalui saja ujian tu seperti air yang mengalir. Jangan buat apa-apa. Maksud aku jangan buat apa-apa untuk meminta perlindungan makhluk. Faham. Hanya lalui saja ujian tu, berpaling balik pada Allah Ta'ala. Sungguh-sungguh berpaling kepada Allah Ta'ala, sungguh-sungguh meminta kepada Allah Ta'ala. Yakinlah Allah Ta'ala tu dia Maha mendengar, dia Maha kaya, dia Maha mengasih, dia Maha menyayang. Segala-galanya dia. Apabila kau dah merasa cinta Allah Ta'ala ni, susahlah kau nak berpaling kepada cinta dia. Tetapi apabila kau dah rasakan sayang Allah Ta'ala ni, percayalah semakin besar ujiannya. Mungkin dia dah tak main, mungkin dia tak main ujian lepas ni untuk aku, dia tak main ujian harta benda dah. Dia main ujian lain pula. Ujian fikiran, ujian keraguan hati. Bagi kita keraguan hati tu kecil betul. Yalah, tak ada lagi besar ujian harta benda, tak ada makan, tak ada ni. Itu pada sudut pandang kau, sebab kau bertuankan duit. Bukan Zuhair lah, orang lain lah. Sebab kau bertuankan duit, so kau sebab kau orang tu bertuhankan duit, so dia kata ujian duit ni adalah ujian besar. Sebab Allah dah bagi tahu, Allah dah pernah uji aku dengan duit yang banyak, duit yang sikit. Dia tahu, dia kata duit yang banyak bawa balik ke jalan Allah Ta'ala. Duit yang sikit pun bawa balik ke jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah ajar aku dengan duit yang tak ada, yang aku rasa tak ada, tapi aku serah pada Allah Ta'ala. Duit aku tak banyak, tapi duit aku cukup. Nak tukar tayar kereta 1,500, aku tak ada duit, tapi Allah tahu kau serah kat aku cukupkan segala-galanya. Contoh dia macam tu lah. So aku boleh tukar tayar kereta apa, tayar kereta aku baru apa, macam tu lah. Kan? Depend macam mana cara kau pandang. Kalau untuk aku, balik pada soalan Muhakim tadi, ujian yang memberi kesan pada aku untuk tajuk hari ni adalah bersyukur.
ujian yang baru-baru ni aku hadapi bukan baru sangat lama juga. Dua sekali serentak datang. Macam-macam. Ish, kau akan fikir, kau buat aku macam ni Ish, kau buat aku macam ni Dia banyak khianat, apa semua lah, macam-macam lah. Kena tuduh, kena fitnah, macam-macam. Ujian ni, ujian tu. Macam mana ujian tu selesai, aku Serah pada Allah Ta'ala. berserah pada Allah Ta'ala. Dan lepas tu bila selesai tu yang kau rasa bersyukur. Bila dah selesai masalah tu, bukan masa selesai tu aku sedar baru nak bersyukur, tak. Masa tengah kena. Masa tengah ujian tu aku terus bersyukur ke Allah Ta'ala. Tapi masa biasa manusia kan, aku ni manusia bodoh. So masa hari pertama terima ujian tu, kau masih serabut lagi, masih selaru lagi tau. Hati kau, perasaan kau, fikiran kau masih serabut. Tapi Allah Ta'ala dia betul-betul dia nak aku lulus ujian ni. Dia tolong aku, dia hantar kawan-kawan yang baik yang datang. Aku rasa hari pertama aku kena ujian, hari kedua, hari ketiga je, aku rasa 3 hari, 2 hari atau 3 hari. 3 hari aku kena ujian tu, time tu saja yang hati aku tak tetap. Yang macam mana jadi macam ni nak kena jumpa orang lah, nak ni lah, nak tu lah, nak ni lah, nak tu lah. Dia penyelesaian dia, kau kena jumpa orang tak? Kau bukan kau kena minta tolong orang, kau perlukan pertolongan makhluk tu juga, tetapi atas asbab je dia tu. Tetapi kau jangan menunjukkan, kau kena tolong aku, kau le. Tak bergantung kat dia. Tak bergantung kat dia pun. Kau just 3 hari tu lah. Lepas tu masuk hari keempat, dalam masa 3 hari ni Allah hantar beberapa kawan-kawan yang baik. Tetapi ada 2 orang kawan yang nasihatkan aku. Dia cakap apa? Seorang kawan ni dia cakap, Zul, ujian kau ni aku tahu berat. Dia kata, tempuhlah ujian ni sampai kau tersenyum. Dia kata, sampai kau tak rasa apa-apa lah, maksud dia. Jangan kau memikirkan sangat. Sebab dia pun pernah kena ujian macam tu. So kawan yang nombor 2 ni pula cakap apa? Dia kata, Zul, ni ujian kau, ni tanda Allah sayang kat kau. Dia kata kau mengalir je lah macam air. Dia cakap macam tu dengan aku. Satu, dia cakap apa? Tempuh ujian ni, kau redha dengan ujian tu lah. tempuh ujian ni tanpa sampai aku tersenyum, dia kata. Sampai aku tersenyum. Janganlah kau ujian. Tak lah, Ujian lagi. Ujian lagi sampai dia sampai tahap macam tu lah. Dia bercerita dengan aku. Yang lagi satu kawan ni pula cakap, ujian ni kau mengalir je macam air, tempuh je, jangan buat apa-apa. Contoh ada selai daun kering yang duduk dekat atas sungai, mengalir kat dalam sungai. Daun kering tu buat apa? Mengalir lah. Kalau tiba-tiba arus tu kata dia kena tersangkut kat batu ni, sangkut dah, duduk lah situ. Kita ikut flow je. Ikut flow. Tiba-tiba ada satu air deras, bola bergerak daun kering tu kan. Macam tu. So aku pun memikirkan begitu. So aku pun, Allah hantarkan 2 orang kawan baik ni. Lepas tu adalah beberapa kawan lagi. Ni semua asbab Allah Ta'ala. Dia nak aku dapat rasa yang dia bagi ujian tu, dan dia nak sangat aku lulus ujian ni. Dia kata kau tak boleh gagal tu ujian ni, sebab semua cheat code aku dah bagi kat kau. Aku punya. Macam mana kau tahu yang apa tanda ke atau signal ke yang menunjukkan yang kau rasa kau lepas ujian tu atau kau lulus ujian tu? Tanda aku rasa mungkin dalam senario aku lah, yang kata kau kena fitnah, kena hianat, tak ada duit apa semua. Lepas tu kau kata kan, Allah Ta'ala tu nak kau pas ujian. Apa yang berlaku yang kau rasa benda tu mengesahkan atau mengkonfirmkan yang Alhamdulillah aku dah lepas dah ujian ni. Macam tu lah maksud aku. Aku tak memikirkan ujian tu dah. Macam kau dah redha dengan benda tu kan. So aku dah tak memikirkan ujian tu. So dalam masa ujian tu aku cerita sikit. Ada masa ujian tu aku duit tak ada. Macam-macam Allah nak ajar aku tentang duit. Faham tak? Aku memang duit tak ada, zero duit aku. So Allah nak ajar aku tentang duit, tentang rezeki. Siapa yang mahu beri rezeki, dia lah Ar-Razzaq kan. Semua pada masa yang sama. So sekarang ni
Allah bagi aku rezeki sikit. Bukan sikit lah, banyak. Kalau sikit macam Allah tu Allah tu maha kaya kot. Dia bagi aku rezeki yang banyak. Kalau cerita in term of buat duit, alhamdulillah cukup je aku segala-galanya. Macam-macam lah. Dah bertahun bini aku minta bantu rumah. Dah dapat dah bantu rumah. Di ketika aku banyak duit dulu tak ada bantu rumah. Di ketika aku tak ada duit ni ada bantu rumah pula. Nampak pelik lah benda tu. Tapi cukup ke? Nampak pelik tak? Kan? Kau rasa nak kena ada pembantu rumah ni kena duit banyak, betul? Boleh kau bayar gaji. Aku punya jalan cerita lain sikit lah. Di ketika aku tak ada duit ni, di ketika itulah ada bantu rumah. Masa aku banyak duit dulu, bantu rumah tak ada pun. Terbalik pula. Terbalik pula. So macam mana kau nak cakap duit tu menyelesaikan masalah? Menyelesaikan masalah. Duit tu lah segala-galanya. Tak ada duit tak boleh hidup bro. Aku punya cerita lain pula. Apa Allah ajar aku lain. Bila tak ada duit aku macam-macam pula dapat. Macam-macam pula. Tenang cerita lah. Bila aku tak ada duit, bila aku ada duit, barang-barang Shopee, barang-barang yang Shopee ke macam TikTok ke apa semua, jarang datang rumah aku. Aku duit banyak ni, tapi jarang datang rumah aku. Sebab apa? Sebab tak beli. Tapi bila aku tak ada duit, hampir setiap hari akan ada parcel datang rumah aku. Barang free. Barang free. Barang free. Barang free je. Dan semua adalah barang free. Ui, gila. Dan semua adalah barang free. Faham tak? Dulu ada duit, kau tak beli pun. Sebulan sekali je lah parcel akan sampai. Itu pun beli sabun, beli apa. Ni tak. Dan kadang aku tak ada duit ni, aku nampak dia punya algoritma yang Allah bagi untuk diri aku. Macam tu. Aku tak ada duit tapi almost every day barang sampai ke rumah aku dan barang tu adalah barang free. Bukan dia tersalah hantar, tidak. Sebab bini aku ada buat apa benda affiliate dekat dalam TikTok. So every day barang free dapat. Macam-macam barang. Alhamdulillah. Vitamin lah, brusher lah untuk bersih jamban tu lah, dapat sabun lah, minyak wangi lah. Bini aku pun dapat untuk review barang. Ada orang bayar dia untuk review barang. Macam tu lah. So the way Allah melakukan sesuatu ke atas diri aku, diri kau, diri Hakim, semua beza. So kau tak boleh cakap keadaan kau adalah paling betul. Apa yang kau lalui, letak Allah Ta'ala nombor satu, itulah paling betul. Itu yang terbaik untuk dia. Itulah yang paling betul, terbaik untuk diri kau. Tapi apa yang kau lalui, kau meletakkan Allah Ta'ala nombor dua, susah nak cakap. Nak dapat lulus exam, minta kat lecturer. Mana mahu. Faham tak? Nak lulus exam, nak dapat A kan, lepas tu minta kat lecturer. Kalau kat situ, aku kat situ dah mendua dengan Allah Ta'ala. Sebab kau minta pada lecturer tu pun makhluk Allah Ta'ala. Kenapa kau tak terus minta dekat bos dia? Bos kepada lecturer tu, yang buat lecturer tu, yang bagi lecturer tu jadi lecturer, Allah Ta'ala. Minta kat Allah Ta'ala terus. Ya Allah, aku nak lulus exam ni dengan cemerlang, dapat A. Kau rasa Allah bagi tak? Bagi. Kalau Allah tak bagi? Apa? Kalau Allah tak bagi? Kalau Allah tak bagi, teredo. Redo. Kau redha ke bersyukur? Redha ke bersyukur? Contohlah kalau Allah tak bagi kau lulus exam, kau dah minta dah hari-hari. Kau minta ni every hours, every second kau minta, ya Allah nak lulus exam. Kau masih study lagi kan? Kau nak lulus exam, tapi Allah tak bagi. So apa tindakan kau? Bersyukur je lah, redha je lah. Redha. Selalulah fikir, maknanya Allah tahu yang terbaik untuk diri kau. Allah tak nak kau lulus exam ni. Allah nak kau dapat benda yang lebih hebat lagi, yang Allah tengah janjikan untuk engkau ni. Dia dah plan ahead dah. Allah Ta'ala ni dah rancang yang kata, okay, one day Zui, aku tak nak Zui ni jadi, Zui belajar apa? Graphic design. Graphic design. Aku tak nak Zui ni belajar graphic design. Aku tak nak dia kerja graphic design. Aku nak Zui ni nanti dia jadi lagi hebat lagi. Jadi apa? Mungkin jadi profesor yang kenal Allah Ta'ala. Contoh dia nak macam tu. Faham lah. Sebab dah kan berdasarkan experience, saya tak ada banyak experience sangat, tapi
Macam tadi, saya masa sekolah rendah, sekolah menengah, saya memang kalau belajar memang teruk. Memang selalu dapat 16. Itu fail, ini fail. Memang tak boleh nak apa, kita redha je lah. Walaupun dah belajar, masuk kelas tambahan apa semua. Lepas tu kadang macam, aku ni tak guna ke tak ni kan. Lepas tu one day time masuk diploma, time saya belajar diploma degree, tiba-tiba yang skor saya apa semua, student star apa semua, saya macam terkejut, pandai pula aku. Itu kita fikir balik, bersyukurlah sebab Allah tunjukkan yang kita punya skill ni sebenarnya dekat mana. Allah tunjukkan kita, Allah lorongkan saya punya jalan ni macam ni. Kau bukannya tak guna apa semua. Bagi kesedaran kat saya yang kalau kita tak belajar pun, kalau kita belajar tak pandai pun, insya-Allah ada jalan dia. Ada rezeki Allah ada. Mesti dia akan bagi satu kat kita kat. Betul. Kita kena belajar macam redha, bersyukur lah. Kita cuba doa je lah. Tapi itulah kadang banyak orang dia tak nampak benda tu. Dia tak nampak. Jadi bila dia tak nampak, saya cakap dia tak sedar kan apa yang sebenarnya percaturan Allah Ta'ala untuk dia tu. Itu yang dia tak reti nak bersyukur tu kan. Tapi alhamdulillah bagus lah kalau Zui pun dah nampak dah sebenarnya apa yang atas dasar kasih sayang Allah Ta'ala tu, apa yang Allah Ta'ala tu dah lorongkan kat Zui kan. Tapi itulah macam aku ada lebih kurang 2 soalan lagi lah nak tanya. Okay. So soalan pertama ni, ke Zui ada soalan lain nak tanya ke? Tak ada. Tak ada. Macam kalau lah kata apa nama, ni istilah lah, istilah orang ngaji kan, dia kata kalau orang yang tak bersyukur ni, dia panggil orang yang kufur nikmat lah. Kufur nikmat. So Zul ni dia ada ilmu sikit kan, dia mengaji sikit kan. So aku nak tanya lah dekat Zul. Macam mana, apa yang dikatakan orang tu kufur nikmat? Kalau saya banyak je ceramah-ceramah ustaz-ustaz kat luar ni cakap pasal kufur nikmat kan. Tapi kalau pada pandangan kau, apa yang kau faham tentang kufur nikmat ni? So, kufur nikmat ni bagi aku dia sangat berkait rapat lah dengan bersyukur dengan tak bersyukur ni kan. Apa yang kau faham tentang kufur nikmat ni? Kalau aku jawab sebab dia tak bersyukur lah, easy kan. Macam baik tak buat podcast. Baik tak buat podcast. Aku cakap based on experience hidup lah. Yes. Based on experience hidup aku lah. Aku dulu, aku tak tahu lah cerita ni kufur nikmat ke apa lah. Tetapi aku pernah dinasihati oleh beberapa orang tentang nikmat ni lah. Ada kawan aku, ada wife aku pun ada nasihat tentang nikmat ni. Dia tak nak aku terjebak dengan kufur nikmat ni lah. Dia cakap, aku dulu pernah masuk pertandingan bina badan dan aku nak sangat juara pertandingan bina badan tu. So wife aku nasihat, dia kata bukan nasihat, wife aku support, kawan-kawan aku support, tetapi nak libatkan cerita dia dengan kufur nikmat adalah Allah. Aku dah tahu yang Allah tu yang bagi tenaga, Allah tu bagi badan, bagi tangan, bagi kaki, dia lah bagi segala-galanya bagi kat aku. Aku ni tak ada apa di ketika tu. Lepas tu aku minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah Tuhan aku, di ketika aku bertanding tu, aku nak juara. Allah tak bagi aku juara, Allah bagi aku nombor 2. Aku tak puas hati lagi, aku masuk pertandingan tu, aku nak juara. Allah tak bagi aku juara, Allah bagi aku nombor 2. Tapi pertandingan bina badan aku tu bukan yang pakai spender punya. Aku kategori man fizik. Dia pakai seluar pendek ataupun seluar panjang. Pertandingan aku tu lah. Lepas tu pertandingan aku nombor 3. Aku berdoa time pertandingan ni, nombor 3 ni, yang pertandingan nombor 1, nombor 2 ni aku berdoa bawah pentas masa kat rumah. So yang nombor 3 ni aku masa kat rumah, masa hari-hari aku training, masa bawah pentas, dan sampai atas pentas pun aku doa lagi, minta dengan Allah Ta'ala. Sebab aku tahu yang izin dengan Allah, yang bagi aku menang ni Allah Ta'ala. So kita nak rasa betul tak? So Allah, yang pertandingan ketiga ni Allah bagi aku menang, juara. So bila Allah bagi aku menang, juara, so aku cakap, oh dapat juara, aku nak dapat juara dah. Nak merasa jadi juara, sebab nak tunjuk dengan anak-anak. Ada cerita lah nanti yang bapak dia ni pernah achieve something kan. So supaya motivate dia orang untuk everything
work for it lah kan. Lepas tu dah jadi juara. Jadi dia juara, aku turun pentas. Kau tahu apa aku nak? Mula-mula aku nak juara je. Aku minta dengan Allah Ta'ala kan. Aku nak naik jadi Mr. Olympia. Aku nak pergi perokat lah, pergi bertanding dekat luar negara apa semua. Nampak tak hidup tu tak pernah cukup. Tapi aku tak sedar time tu. Aku tak sedar. Nak lagi. Nak kalahkan satu dunia senang cerita. Sampailah bini aku nasihatkan. Bini aku kata, bah, you dah lah tu. You kata you nak sampai juara je. You dah minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak bagi. Dah bagi kan. Nak apa lagi kan. Aku diam. Biasa ego suami kena nasihat dengan isteri. Walaupun dia cakap benda tu benda benar. Saya seorang kawan cakap, Zul, kau gym, bina badan, Allah dah bagi kau juara. Allah bagi. Kau kalau buat sesuatu, kau buat sungguh-sungguh. Apa salahnya lepas ni pula engkau kejar Allah Ta'ala, kau kejar sungguh-sungguh. Cari Allah Ta'ala ni cari sungguh-sungguh. Allah dah bagi kau nombor 1. Allah dah bagi kau nombor 2. Dan Allah dah pernah bagi kau rasa nombor 3. 1, 2, 3. Aku tak pernah turun ranking. Sepanjang pertandingan aku podium semua. Nampak betapa hebatnya aturan Allah Ta'ala. Sekali yang menggerakkan hati aku, kawan aku ni agak. Yang bini aku pun menggerakkan hati aku. Tapi ego kan. Yang menggerakkan hati aku ni kawan aku cakap, takkan kau nak tunggu sampai Allah marah kat kau? Macam time dia cakap tu macam ada, kalau letak apa, background music suara guru kan, tu kan. Takkan nak tunggu sampai Allah marah kat kau? Aku terus, weh Mat, betul kan? Kalau Allah, aku terus ke dalam kepala otak aku terus keluar kisah-kisah yang Allah marah. Contoh dia kisah Namrud, kisah Fir'aun, kisah Iblis. Sebab Allah Ta'ala dia janji, kata kasih sayang dia lebih besar daripada murka dia daripada lebih besar daripada marah dia. Allah Ta'ala dah bagi tahu. Tapi walaupun dia kata kasih sayang dia lebih besar daripada marah dia, tapi kisah-kisah yang Allah Ta'ala marah ni pada makhluk dia ni menyeramkan aku. So aku pun terus aku stop. Aku tak nak nanti segala nikmat yang berbalik pada soalan muhakim, kufur nikmat kan. Aku tak nak segala nikmat yang Allah bagi kat aku nanti aku jadi kufur pula. Faham tak? Aku jadi, kan Allah Ta'ala dah bagi nikmat kan. Tak nak nanti macam berpaling kan. Tak nak lagi. Aku nak cari megah. Dan kawan aku tu pun nasihat, dia kata, bila kau menang, ada tak perasaan sombong tu? Dia cakap, wish ada lah. Kata menipu lah, cakap tak ada kan. Menipu, kau menang, kau rasa kau juara, kau kalah kan 200 lebih peserta kot. Ramai. Bukannya 10 orang, 20 orang peserta. Wih, hebat lah. 200 lebih orang peserta yang gila-gila punya kau kalah kan. Mesti kau akan rasa sombong. Itu kawan aku cakap satu kat aku. Aku pun mengaku, ya, bila kau pergi jalan, kau akan nak pakai baju ketat. Lepas tu kau akan nak apa, akan lah. Kau rasa kau lebih power lah. Kalau cari dalam shopping mall, kau akan rasa macam, weh, dia ni apa style dia ni tak exercise tu, macam tu kan. Aku macam tu lah. Sedikit sebanyak akan ada lah. Walaupun kau dah tahu, jangan pakai sombong tu, kau dah mengaji kan. Lepas tu kawan aku tu nasihat, dia cakap apa, kau tahu tak Zul, sombong ni pakaian iblis, dia kata. Disebabkan sombong ni lah iblis kena buang kat dunia. So aku pun terus decide untuk aku tak teruskan perjuangan aku dalam kompetitif punya level dalam bina badan. Tetapi bukan aku berhenti exercise. Bina raga ni adalah sunnah. Betul, setuju. Bina badan ni adalah sunnah. Sunnah Rasulullah badan dia six pack, tak ada buncit-buncit. Sahabat-sahabat semua six pack, tak ada buncit-buncit. So aku teruskan perjuangan aku dalam exercise, tapi aku tak masuk dalam competition dalam kompetitif punya level lah. Sebab kau takut. Sebab aku takut nanti aku cross the border, segala nikmat yang Allah bagi aku dah pakai sombong, nanti jadi kufur nikmat lah. Segala nikmat yang Allah bagi pada kau dah tak. Allah dah bagi dah. Sebab aku minta, aku nak juara. Kalau aku cakap aku nak juara Olympia, Allah boleh bagi.
Tu Olympia tu pertandingan bina badan kira macam World Cup lah. Bina badan siapa menang Olympia ni paling besar. Arnold Classic, Arnold Miss Olympia ni paling besar. So kalau aku minta Olympia, dia boleh bagi Allah Ta'ala. Tapi aku minta aku nak juara, dia bagi aku. Bagilah kan. Dia bagi aku dalam 3 competition aku ni, competition yang aku juara ni adalah competition paling besar, competition yang ramai peserta. So aku kata 200 lebih orang peserta, aku kalah kan. Kat situ lah aku takut aku terjerumus kepada kufur nikmat. So aku stop. Itu cerita aku tentang kufur nikmat lah. Ini kasihnya Allah Ta'ala tu, dia bagi peringatan demi peringatan supaya kita tak terbabas lah. Tapi satu, kadang-kadang ada juga orang yang mendapat peringatan daripada Allah Ta'ala. Ni cerita aku lah, jangan cerita orang lain lah. Cerita aku dulu. Sebelum kau ambil tahu pasal Allah Ta'ala, before this kau nak ambil tahu pasal Allah Ta'ala, Allah bagi peringatan kat aku, tetapi aku tak sedar. Faham tak? Aku tak sedar. Tapi bila dah cari tahu pasal Allah Ta'ala, dah kenal serba sedikit tentang Allah Ta'ala, bukan dah kenal sangat lah, in term of Allah Ta'ala tu, sifat-sifat dia, nama-nama dia kan. Kau ambil tahu pasal Allah Ta'ala, so engkau jadi apa tadi ya cerita aku tadi, aku jadi blank pula. Tak, aku cakap tadi sebab Allah Ta'ala tu bagi peringatan demi peringatan, macam supaya kita ni tak kufur nikmat lah, macam kes engkau tu. Aku pun dah lupa apa aku cakap. Tak apa. Tapi ni kita pun dah ni dah lewat dah. Kita satu last soalan lah kan. Ini pun kalau Zui nak jawab boleh. Kalau Zui ada pengalaman ke, Zul ke kan, kita nak akhiri podcast ni kan. Macam kalau ikut sekadar ilmu dan pengetahuan kau lah kan, macam mana cara yang paling sempurna kita nak bersyukur pada Allah Ta'ala? Ke Zui, kalau Zui tahu. Pada yalah, mungkin Zui pernah dengar ke apa ke Zul kan. Belajar kenal diri. Belajar kenal diri. Bila dah kenal diri tu, syukur saya saja lah dekat Allah Ta'ala. Macam kenal diri maksudnya macam mana? Maksudnya macam ayat Al-Quran tu, macam Hakim pun selalu cakap, podcast sebelum ni dia cakap apa, Allah tak memandang luaran kita, baju kita, pangkat kita, rupa paras kita. Allah memandang kita ni kat mana? Dekat segumpal darah yang bernama hati. So kenapa kamu tak tengok? So kita sendiri dah tahu yang Allah Ta'ala tu tak bertempat, dan kita tak tahu Allah Ta'ala ni dekat mana, betul? Tahu tak Allah Ta'ala kat mana? Tak tahu. Dan Allah Ta'ala ni tak bertempat, dia tak sama dengan sesuatu. Tetapi yang kita tahu apa? Allah memandang ke mana? Dia dah beritahu tadi dalam Al-Quran, segumpal darah yang bernama hati dalam badan kita. Kita dah tahu dekat mana tempat Allah pandang. So kita pandanglah dekat situ. Sungguh-sungguh pandang dekat situ. Panggillah Allah Ta'ala kat situ. Dekat dalam hati tu, panggil Allah Ta'ala, panggil Allah Ta'ala, panggil Allah Ta'ala kat situ. Kemudian jadilah kita orang yang bersyukur. So dah kenal diri tu siapa, dah sedar diri tu siapa, nanti kau syukur saja lah. Sebab kau dah kenal diri kau siapa. Selama ni kau rasa kau je kenal dia, tapi kau tak kenal diri kau. Belum sebenar-benar kenal dia. Sebelum sebenar-benar kenal lagi. Kalau kau masih lagi ada rasa megah, ada kau masih lagi memasukkan sifat Allah Ta'ala kat dalam diri kau. Akulah paling kaya. Kata, macam mana kau nak cakap? Weh, kau tahu tak aku paling pandai? Macam mana cakap? Tak sinonim pun dengan apa yang Al-Quran cakap. Al-Quran cakap apa? Manusia ni bodoh. Kau boleh mengaku kau pandai? Yang maha pandai tu Allah Ta'ala je. Betul. So tapi kau mengaku kau pandai, maknanya tak sinonim lah. Maknanya kau tak kenal lagi diri kau siapa. Kau sebagai manusia, kau tak kenal kau sebagai manusia tu, tak kenal diri kau sebagai manusia. So kau tu pasal bila tak kenal, tu pasal kau boleh ngaku-ngaku. Kau boleh ngaku-ngaku kau pandai, kau kaya, engkau apa lagi, sifat-sifat Allah Ta'ala yang kau mengaku kau kuat, kau hebat. Itu kau akan mengaku. Itu jadi kufur nikmat tu. Yes. Bila kau tak kenal diri, kau ngaku-ngaku lah. Tapi bila kau dah kenal diri, insyaAllah nanti lahir rasa syukur. Rasa syukur tu kita akan rasa kita ni lemah, Allah Ta'ala dah bantu kita macam tu dah. Kau akan sentiasa mensyukuri segala apa yang berlaku, even benda tu baik atau buruk.
Sebab kau dah sedar yang kau tu lemah, yang semua ni Allah Ta'ala. Zui, mungkin akhir kata Zui, macam dari soalan tadi tu, kalau pada pahaman Zui, apa yang Zui amalkan selama ni, Zui umur apa? 25? 25 tahun hidup kat dunia ni kan. Macam mana Zui menzahirkan, atau cara Zui menzahirkan rasa syukur pada Allah Ta'ala tu? Zahirkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala kan. Apa yang Zui pernah buat ke, atau experience Zui ke, cara Zui menzahirkan syukur Zui atas apa yang nikmat Allah dah bagi kat Zui selama ni? Tak terjawab. Ada jawapan tapi tak tahu macam nak cakap. Apa-apa je lah kan. Just mungkin kan kita boleh share sikit ke, mungkin orang-orang yang seumur dan sebaya dengan Zui kan, maybe boleh jadi satu pengajaran atau iktibar atau memberi semangat kepada orang untuk lebih mensyukuri atas nikmat apa orang Ta'ala dah bagi kan. Nikmat sihat, nikmat masa, nikmat ilmu, nikmat apa-apa nikmat kan. Nikmat dapat barang baru kan. Macam mana Zui menzahirkan rasa syukur tu? Menzahirkan rasa syukur tu. Syukur, kita terima kasih kepada Allah lah sebab bagi semua nikmat dengan benda yang dekat dunia ni kat kita. Macam mana cara? Kalau saya, kita berdoa lah. Time berdoa tu kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah. Kita solat, kita cuba untuk jaga kita punya relationship dengan Allah. Sebab dia dah macam bahasa senang tu lah, dia dah tolong kita. So kita kenalah ni, kita kenalah macam berterima kasih dekat dia. Kena balas, kita kena balas balik apa yang kita buat. Salah tu. Bukan? Allah tak nak pun balasan tu. Kejap. Kalau kita rasa kita yang nak balas, kau siapa? Kan kau hamba. Betul. Tadi kita cakap kau hamba, kau siapa nak memberi? Contoh, kau hamba kepada majikan. Kau siapa nak bagi duit pada majikan kau? Contoh dia. Kau siapa nak bagi makan pada majikan kau? Tak ke kurang ajar kalau kau bagi makan kepada majikan kau? Betul tak? Betul. So kau nak balas. Kau nak balas pada Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala bagi kat kau, contoh Allah Ta'ala bagi nikmat kat kau nak balas balik pada Allah Ta'ala dengan itu tanda bersyukur. Balasan yang baik lah. Kau nak bagi pada Allah Ta'ala, itu tanda bersyukur. Kalau kau rasa begitu, salah. Sebelum kita nak akhir ni, aku just nak share sikit lah kan. Kalau kata dalam Al-Quran dia kata apa? Dia kata cara kita nak bersyukur tu, ni kisah Nabi Daud lah. Dia kata ayat tu a'malu Dauda syukra, kata beramallah wahai Daud sebagai tanda kamu bersyukur. Ni Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Daud dalam kisah dalam surah dalam Al-Quran tu kan, beramal. So beramal ni subjektif lah. Mungkin orang boleh interpret beramal ni apa-apalah. Mungkin dia kata beramal soleh ke, beramal berzikir ke, beramal apa-apalah yang ikut konteks pemahaman seseorang tu lah. Tetapi kalau Al-Quran kata, dia kata beramal lah Nabi Daud sebagai tanda kamu bersyukur. Kalau kat situ lah, kalau kita ambil konteks ayat tu, nak cerita apa? Kita sebagai seorang, macam Zul cakap, kita sebagai seorang hamba, kita nak menzahirkan rasa syukur kita pada Allah Ta'ala, kita ni kena beramal. Kalau mudahnya benda apa, kita kena amal-amal soleh. Melakukan amal-amal soleh ni sebagai tanda kita bersyukur. Sebab apa? Kita ambil faham macam ni, Allah Ta'ala dah bagi kita ilmu, akal yang waras berfikir, badan yang sihat, masa yang lapang, duit cukup, makan minum apa semua. Jadi macam mana kita nak menzahirkan rasa syukur atas semua nikmat Allah Ta'ala bagi tu? So apa nikmat Allah Ta'ala bagi tu, kita balik-balik kepada Allah Ta'ala. Bukan kita membalas tau, kita macam memanfaatkan benda Allah Ta'ala bagi tu ke jalan Allah Ta'ala. Faham tak? Contoh, kau dapat rezeki nikmat duit daripada Allah Ta'ala, manfaatkan duit tu ke jalan Allah Ta'ala. Kau dapat Allah Ta'ala bagi kau sihat, kesihatan, kelapangan, akal yang bijak, gunakan semua nikmat tu balik-balik ke jalan Allah Ta'ala. Itulah cara kita beramal, nak menunjukkan rasa syukur kita pada Allah Ta'ala. Tapi bila kita dapat, kita tak gunakan ke jalan Allah Ta'ala, itu tanda orang kufur nikmat. Ini pada pandangan aku lah. So kita ni, untuk kalau sebagai penonton ni, untuk kita nak faham macam mana kita nak bersyukur ni, Allah Ta'ala kata beramal lah sebagai tanda kamu nak bersyukur. Jadi mudah-mudahan lah kita ambil iktibar daripada kisah Zul, pengalaman Zui sabar sikit, untuk menjadikan kita ni seorang hamba yang lebih bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan
moga-moga kita ni taklah Allah Ta'ala gelar kita ni sebagai seorang yang kufur nikmat. Kan? Sebab kita ni bukan apa, kita ni tak tahu bila kita punya ajal ni bila. Kan? Silap-silap kejap lagi ke apa. Jadi sebelum kita menghembuskan nafas terakhir tu, biarlah kita ni kembali kepada Allah Ta'ala dan keadaan jadi seorang hamba yang bersyukur. Macam mana Allah kata beramal kan, beramal lah, melakukan amal soleh dengan ikhlas kan, supaya apa, mudah-mudahan Allah Ta'ala redha atas segala amal yang kita lakukan tu kan. InsyaAllah kan. Jadi sebelum kita akhiri podcast ni, kita nak berterima kasih sekali lagi kepada Aku ada pantun. Oh okey. Sebelum kita pantun dulu. Sebelum Pantun penutup. akhir podcast ni, aku ada pantun penutup mengenai tajuk kita hari ni adalah syukur. So kau dengar baik-baik. Okey. Belayar malam mencari tanjung, tanjung ditemui di hujung muara. Syukur bukan kerana untung, syukur kerana mengenal Yang Maha Esa. Aku ulang lagi sekali. Belayar malam mencari tanjung, tanjung ditemui di hujung muara. Syukur bukan kerana untung, syukur kerana mengenal Yang Maha Esa. Syukur kerana mengenal Yang Maha Esa. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak kepada podcaster kita, Abang Zul, adik Zui kita, kerana sudi join kita hari ni. Jadi sebelum kita akhiri macam biasa, kita nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Raise My Goal kerana menaja podcast kita ni, dan kepada mereka-mereka di luar sana yang hendak menjual emas atau surat pajak, boleh menghubungi tim Raise My Goal di mana-mana laman sosial, dan insyaAllah tim Raise My Goal akan memberi servis yang terbaik. Jadi akhir kata dari kita RM Podcast, kita akhiri podcast kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.